Hai, Assalamualaikum. Nama saya Kamaria Muhammad, panggil Mia sahaja dari Kota Tinggi Johor. So, hari ini adalah hari ke-9 Mia bersama program Clean9. Okay, program Clean9 ni adalah satu program untuk mendetokskan diri sendiri dan memperbaiki sel dalaman lah. So, Alhamdulillah kenapa Mia buat Clean9? Sebabnya yang pertama sekali Mia rasa berat badan Mia agak statik, tak senang nak berubah, nak turun. Okay, jadi Mia decide untuk buat clean up, and sebenarnya satu lagi kesakitan yang dialami adalah sakit kaki. Bangun pagi sakit kaki dekat bahagian tepi tapak kaki tu. Lepas tu kadang-kadang ada rasa sakit dah dekat belakang lutut. Yes, ia tidak selesa lah actually. Dan kita rasa macam badan kita dah berat kan. That's why kita macam kaki tu tak boleh nak menampung. Sebenarnya bila pernah terbaca satu artikel di mana kekuatan somebody ni pesan lah kan, kekuatan seseorang adalah bergantung pada kaki tau, kekuatan kaki dia. Jadi kalau kaki kita dah start rasa sakit, kita tak boleh nak pergi mana-mana, kita nak jaga anak tak boleh. Yang tak selesa. Ada macam benda perkara yang tak akan membataskan pergerakan kita. Jadi ni menjadi set untuk clean night, dan Alhamdulillah 9 hari dah hari ni, dah sangat-sangat okay. Ada coach yang mengajar, ada coach yang membantu untuk membetulkan disiplin makanan seharian. Okey, lepas tu dengan jadual yang kita ikut secara disiplin, dan juga support daripada family sendiri yang sangat-sangat best, sangat-sangat seronok. Dan korang kena buat clean night ni. Korang nak tahu ke berapa berat Mia? Masa sebelum clean night adalah 68, 68.1. So esok clean night ke-10 insyaAllah akan baru timbang. Tak tahu tak berapa beratnya selepas clean night, dengan cara tak berlapar. Okay, tak berlapar, makan dia setiap hari. Makan nasi, makan ikan, makan sayur semua. Okay, tapi kalau tak berapa ikhlas, husband kata muka dah start runcing. Gitu. Okay, stay tuned. Jumpa next video.